visa pelancong dah tak boleh buat umrah. Hanya visa umrah saja boleh buat umrah. Siapa dah baca berita ni? Ada siapa-siapa pernah baca? Cuba komen. Apa lagi yang hampa dapat info-info ni? Ni berita baru lagi, sehari ke 2 hari baru ni. Tapi sabar. Ni, dengar apa aku nak bagi tahu, dengar apa aku nak cakap, dengar video ni sampai habis. Apa yang betul, apa yang tak betul. Okey. Sebenarnya kita faham visa untuk visa Saudi ni ada banyak visa. Yang paling utama sekali tetap visa umrah, visa pelancong dengan VOA lah. Dan kita tahu sekarang ni Saudi ada buat sistem yang nama dia sistem nusuk. Nusuk ni pun dulu lama dah, banyak tahun dah. Cuma dulu guna nusuk ni nak pergi Raudah saja. Sekarang ni nusuk ni banyak. Nak mohon visa melalui nusuk boleh, nak visa haji melalui nusuk boleh, nak booking hotel boleh, macam-macam. Itu sistem yang Saudi tengah buat, nak buat macam one stop center, everything through nusuk. Tapi dengar betul-betul, berita yang tadi adalah berita yang tak benar. Aku dah cek dengan pihak autoriti, aku dah cek dengan tanyalah kenalan-kenalan sahabat yang duduk di Saudi apa semua. Tak ada pun berita ni. Wallahualam, tak tahu daripada mana timbul. Berita tadi tak benar. Aku ulang balik. Sekejap yang duk kelang kabut. Ni nak pergi ni bulan depan, umrah DIY macam mana? Pi, tak ada masalah. Buat masa ni, tak ada masalah dan berita tu tak benar. Tapi kena ingat, Saudi ni undang-undang mungkin kemarin lain, hari ni dia boleh tukar tau. Itu dahsyatnya Saudi. Sepanjang aku duduk kat sana pengalaman, hari ni undang-undang lain, esok tiba-tiba ubah pula, dan macam-macam. Dan kena ambil tahu, bila mereka dah start buat nusuk tadi, untuk 2030, perancangan mereka adalah untuk nak full. Siapa nak pergi umrah, kena pakai sistem nusuk. Booking flight, booking hotel, everything through nusuk. Jadi benda ni benda yang baru dan benda yang terkini. Cuma bila nak start diimplement betul-betul benda tu, wallahualam. Jadi bila terima satu berita, pastikan cek dulu sebelum sebar, faham betul-betul dan faham kenapa dia nak buat benda tu. Jadi ukara tabayun sebelum nak buat apa-apa perkongsian. Moga bermanfaat. Relax, jangan gelabah, tenang-tenang. Sebab ada juga orang duk DM, orang duk tanya, macam mana ni kami nak pergi DIY? Tak ada masalah, insya-Allah. Moga Allah permudahkan kita, moga Allah permudahkan perjalanan umrah dan ibadah kita. Jangan lupa like, komen dan share. Tabayun sebelum nak share.